Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nokta triple score. Cara nak pakai untuk permulaan. Okay, button on dia. Kemudian pilihlah mood yang kita nak. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 mood Untuk pilih mood, tekan sini kiri atau kanan. Betul tak? Okay, contoh kita ambil mood yang kedua ni. Kemudian kita tengok dia punya sensitivity. Okay. Sensitivity ni tekan tambah atau tolak. Permulaan dia maksimum 15. Tapi 15 dia memang akan terlalu sensitif. Nampak dia sensitif. So boleh rendahkan dulu. Letak sekitar 11. Kemudian buat ground balance. Ground balance tekan sini. Tekan tengah ni. Okay, button pertama ni ground balance. Untuk buat ground balance, berada di ikon ni, tekan tengah center ni. Tekan jangan lepas. Kemudian pump coil ni pump kat tanah. Pump je, pump kat tanah. Okay, macam tu saja. Lepas tu lepas. Okay, so nombor 7 ni nombor yang serasi untuk buat ground balance ni. Okay, kemudian yang kedua ni speed recovery, tak apa, kekalkan je. Okay, ni untuk iron BIOS. Iron BIOS ni kalau kita tak nak, kalau kita main di pantai, kita boleh naikkan 9. Nanti yang item yang besi dia akan hidden kan lah. Okay, ni kalau main pantai. Kalau kita nak memang ambil besi, tak apa, kekalkan dia pada default nombor 3. Kalau tak, kita naikkan terus ke 3. Yang lain kita tak payah ubah. Yang ini button pin pointer. Yang ini button untuk tukar shift frequency, untuk tukar frekuensi M1, M2, M3. Boleh cuba mana-mana. Better pakai multi lah. Untuk program ni pakai multi. Okay, yang lain ni pakai by default itu saja. Contoh kalau ada item saya campak barang itu, bila kita swing, jika saya swing, item akan naik nombor ID 30. Alright, itu saja cara pakai dia. Mudah saja. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.